10 dinar tidak sama dengan 10 gram. 10 dinar ini bentuknya bulat dan dinar di keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram. Bentuknya segi empat. Dan untuk 10 gram keluaran public gold ada dua desain, iaitu desain bunga emas dan typho. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan beratnya daripada 10 gram. Harga 10 dinar hari ini adalah sekitar dalam RM21,000. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar ini juga cukup untuk anda buat deposit bagi rumah yang berharga lebih kurang dalam RM400,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM5,000. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sedikit-sedikit bila tiba masanya untuk kita gunakan hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di public gold melalui akaun GAP sangatlah mudah, di mana anda boleh menyimpan emas secara sedikit-sedikit. Kumpulkan gram-gram emas anda, tidak dikenakan cas simpanan dan tidak ada komitmen bulanan. Anda hanya perlu konsisten menyimpan sehingga tercapai tujuan. Banyak tujuan yang tuan-puan boleh capai, antaranya menjadikan deposit rumah, untuk pendidikan anak, untuk dana persaraan dan banyak lagi. Jika ingin membuka akaun dengan pasangan dan anak-anak, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah akaun secara percuma. InsyaAllah saya bimbing sebaiknya.